dan guru besar, kami merupakan wartawan dari Berita Harian. Saya wartawanku. Saya wartawan Cia. Tujuan kami mengadakan temu ramah ini adalah untuk bertemu dengan guru besar tentang bidang pendidikan. Selamat saudara semua. Silakan, saya sudah bersedia untuk menjawab soalan. Berapa lamakah Puan telah berkhidmat dalam bidang pendidikan? Saya telah berkhidmat dalam pendidikan selama 20 tahun. Sebagaimana kita tahu, semua orang sentiasa menegaskan bahawa pendidikan sangat penting dalam kehidupan. Pada pendapat Puan, mengapakah pendidikan penting kepada setiap orang? Baik, pada pendapat saya, pendidikan ini sangat penting kerana ia merupakan asas kepada pembentukan insan yang berakhlak, bermoral dan beradab. Maklumlah bahawa generasi muda merupakan peneraju negara. Oleh itu, melalui pendidikan, murid-murid dapat mengembangkan potensi mereka, mempunyai pemikiran kritis dan dapat membuat keputusan dengan bijak. Apakah cabaran utama yang dihadapi oleh Puan sepanjang anda melibatkan diri dalam bidang ini? Sepanjang saya berada dalam bidang pendidikan, antara cabaran utama yang dihadapi adalah pengurusan pelbagai keperluan murid dengan latar belakang sosioekonomi dan budaya yang berbeza. Saya akan memastikan setiap murid mendapat peluang pembelajaran yang adil. Bagaimanakah Puan menyelesaikan masalah yang dihadapi? Cara saya menyelesaikan masalah yang dihadapi adalah saya akan mengadakan perbincangan dengan semua pihak. Contohnya pihak ibu bapa, pihak guru maupun murid itu sendiri. Apakah harapan Puan terhadap masa depan pendidikan negara kita? Saya berharap sistem pendidikan negara kita berkembang maju seiring dengan keperluan masa. Hal ini dikatakan penting kerana pendidikan bukan sahaja dapat melahirkan generasi yang bijaksana, malah dapat melahirkan orang yang adab dan berakhlak. Terima kasih Puan atas bersedia untuk berkongsi pandangan pada hari ini. Sama-sama. Semoga apa yang saya dikongsikan ini sedikit sebanyak dapat dijadikan rujukan. Selamat sejahtera Puan, kami merupakan wartawan dari Berita Harian. Saya wartawan Cia. Dan saya wartawan Nik. Tujuan kami mengadakan temu ramah adalah untuk bertemu Puan penolong kanan pentadbiran tentang bidang pendidikan. Salam sejahtera, silakan saya bersedia untuk menjawab soalan. Berapa lamakah Puan telah berkhidmat dalam bidang pendidikan? Saya berkhidmat dalam bidang pendidikan selama 15 tahun. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa setiap orang sentiasa menegaskan pendidikan penting dalam kehidupan. Pada pendapat Puan, mengapakah pendidikan penting kepada setiap orang? Pada pendapat saya, pendidikan penting dalam kehidupan kita kerana hanya pendidikan sahaja yang dapat memberi ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, adab sopan dan kemahiran untuk kita melakukan sesuatu bahan. Tanpa pendidikan, seseorang itu sukar untuk berjaya dalam berbagai jua bidang. Apakah cabaran utama yang dihadapi oleh Puan sepanjang anda melibatkan diri dalam bidang ini? Cabaran yang saya hadapi ialah saya perlu mengurus semua warga sekolah di sekolah saya, iaitu guru dan murid dari latar belakang yang berbeza. Hal ini disebabkan oleh terdapat juga guru baharu dan guru praktikal yang datang ke sekolah saya untuk mengajar. Bagaimanakah Puan menyelesaikan masalah yang dihadapi? Saya menyelesaikan masalah saya dengan mengutamakan komunikasi yang baik dengan ibu bapa, guru-guru dan murid-murid supaya tidak menimbulkan sebarang salah faham antara satu sama lain. Apakah harapan Puan terhadap masa depan pendidikan negara kita? Saya berharap agar sistem pendidikan negara kita berkembang maju supaya dapat melahirkan generasi yang akan datang dengan lebih berdisiplin, berilmu, sopan santun serta mampu berdaya saing. Saya mampu melihat pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga mempunyai saksian yang baik, sopan santun dan berani bersaing dalam berbagai peringkat iaitu negeri, negara maupun antarabangsa. Terima kasih Puan atas kesediaan berkongsi pandangan pada hari ini. Sama-sama, saya berharap
semua berjaya pada masa hadapan. Salam sejahtera Puan, kami merupakan wartawan dari Berita Harian. Saya wartawan Ku Dan saya wartawan Lim. Tujuan kami mengadakan temu ramah adalah untuk bertemu dua penerokan hak ehwal belajar tentang bidang pendidikan. Salam sejahtera, silakan saya bersedia untuk menjawab soalan. Berapa lamakah Puan berkhidmat dalam bidang pendidikan? Saya telah berkhidmat dalam bidang pendidikan selama 12 tahun. Sebagaimana kita tahu ini bahawa setiap orang sentiasa menegaskan pendidikan penting dalam kehidupan. Pada pendapat Puan, mengapakah pendidikan penting kepada setiap orang? Pendidikan penting kepada setiap orang kerana ia dapat membentuk masyarakat yang harmoni dan kesejahteraan selepas mereka menjadi dewasa. Semasa masa persekolahan, setiap pelajar mestilah bermoral dan berdisiplin sebagai asas bagi setiap pelajar. Apakah cabaran utama yang dihadapi oleh Puan sepanjang anda melibatkan diri dalam bidang ini? Cabaran utama dan sentiasa dihadapi ialah cabaran kehadiran pelajar. Cabaran ini bukanlah sementara sahaja dan sebaliknya ia telah merujut lama. Bagaimanakah Puan menyelesaikan masalah yang dihadapi? Bagi menyelesaikan masalah ini, sekolah boleh mengadakan taklimat atau program yang berkaitan psikologi dan sekolah mestilah memberi ujian kesihatan mental kepada setiap pelajar secara berkala. Apakah harapan Puan terhadap masa depan pendidikan negara kita? Saya berharap bidang pendidikan dalam negara kita dapat semakin maju dan berkualiti khususnya dalam pembelajaran. Terima kasih banyak kepada Puan atas kesudian berkongsi pandangan pada hari ini.